bersalin di hospital swasta sampai RM35,000. Ramai tanya, berbaloi ke atau patut ke pergi kerajaan je? Sebenarnya dua-dua ada kelebihan. Cuma bezanya bukan sekadar tempat, tapi pengalaman, keutamaan dan bajet keluarga. Bilik bersalin dan wad selesa. Boleh pilih doktor dan hospital. Proses menunggu lebih cepat, suami boleh teman sepanjang masa. Layanan lebih personal dan tenang. Tapi kosnya boleh mencecah RM10 ke RM35,000, terutama jika ada komplikasi atau perlu emergency C-section. Kalau di hospital kerajaan pula, kos sangat rendah atau percuma. Pasukan pakar ONG berpengalaman. Peralatan lengkap untuk kes kecemasan. Sesuai untuk kes berisiko tinggi. Cuma, waktu menunggu mungkin lebih panjang. Suami tak boleh teman sepanjang masa, tak boleh pilih doktor atau bilik. Tak salah nak pilih swasta dan hina pun bila pilih kerajaan. Yang penting, ibu dan bayi selamat. Rawatan sesuai dengan risiko. Dan keputusan dibuat dengan ilmu, bukan tekanan sosial. Tak kira di mana awak nak bersalin, usaha jaga tubuh bermula dari sekarang. Minum Evertimama setiap pagi bantu cukupkan zat. Kuatkan rahim dan stabilkan hormon sepanjang kehamilan. RM35,000 boleh jadi berbaloi kalau awak dapat ketenangan dan rawatan yang awak perlukan. Tapi jangan lupa, keselamatan ibu dan bayi tetap nombor satu. Bukan tempat, tapi persediaan yang buatkan pengalaman bersalin jadi indah.